Assalamualaikum, saya Muhammad Adam Faris dari kelas 4 Fairuz. Saya akan mencadangkan untuk membuat penambahbaikan atau membina kort badminton baharu. Saya mencadangkan manifesto kedua saya adalah untuk mengadakan tayangan live perlawanan bola sepak pada hujung minggu. I'm Haziq Washi. Responsibility is everything. If I given change, I will bring an iPad class, education about iPad application, Hall of Fame, and appreciation to who gets an excellent performance. Maybe you might think it's untrue, but I've Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dia beri Muhammad Adam Syamil bin Muhammad Jamil dari kelas 4 dan 5 dari homeroom Cikgu Azri. Ingin mempersembahkan manifesto saya yang pertama. Seterusnya saya akan akhir kata daripada saya, tak perlu gah, cukup amanah. Sekian daripada saya, terima kasih. Oh no. Manifesto apa aku nak buat? Disebabkan terlalu banyak masalah berkaitan kerja sekolah, manifesto saya adalah mewujudkan timetable homework di dalam setiap kelas. Untuk manifesto saya yang kedua, saya ingin mewujudkan aktiviti baharu, iaitu Balloon Battalion. Ingat, kuasa di tangan anda. Clear vision, sharp execution. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dadil bin Anizan dan inilah manifesto saya. Aye, yo, aye. I showed them love and they showed man hate. These days that is expected. Outside with a bad one, she told me that I'm bougie, said I'm selective. I'm in the streets and I got some rivals, so man stepping protected. Come from the hood where I ain't had dough, get in my bag and spend it. Been there, done that, been there, swing bro, all of my ex things. Back then bandos, give me a trap phone, no I'm connected. VVS, no VS1s, diamonds looking all splendid, you know. Assalamualaikum, nama saya Adam Danish, kelas 4 Baiduri, homeroom Cikgu Azri. Kasut hilang cuy. Bruh. Macam mana nak buat ni? Smartphone tak ada, komputer pun tak boleh guna waktu together.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Nazir bin Razi daripada kelas 4B6 dari homeroom Cikgu Nazir. Dalam video ini saya akan memperkenalkan manifesto yang akan saya laksanakan. Manifesto yang pertama saya ialah menghubungkan pelajar dengan komuniti luar. Manifesto saya yang kedua pula ialah menjadikan insentif kepada pelajar yang cemerlang dan aktif dalam kurikulum. Akhir kata daripada saya, let's talk, more action. اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء. Nama diberi Muhammad Emir Hazmi bin Muhammad Farid dari kelas 4 Fairuz ingin membentangkan manifesto saya seperti yang berikut. So dress code baby, black and yellow maybe. Kalau udah ready, I'll be there for my lady. No makeup tetap cantik, paling asik, paling classy, paling rasa masuk. Abang. Ya saya. Abang bukan calon akhir BWP ke? Ya saya, kenapa? Apa manifesto abang? Oh, nak tahu manifesto saya? Jom ikut saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amirul Afifi dari kelas 4 homeroom Cikgu Masumah. Manifesto saya yang pertama adalah menjadikan tabung aduan disiplin pelajar di sekitar maktab. Dan manifesto saya yang kedua adalah meletakkan kicap di dewan selera. Akhir kata dari saya, pemimpin berkualiti, pelajar dihargai. Ya. Siapa? Asal ada drawer pula ni. Hello everyone, here's a World Cup lineup for France. Mbappe, JJ. Wish, manifesto kau apa? Apa manifesto aku? Satu manifesto ni. Yang ini ke? Atau yang ini? Dua-dua je lah. Mesej siapa pula ni? Onde? Manifesto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aisyah M. bin Muhammad dari kelas 4 Belian Homeroom Cikgu Naura Sima. Baiklah, saya berumur 16 tahun. Pada tahun ini, saya adalah salin akhir Badan Wakil Pelajar sesi 2026-2027. Baiklah, saya ada 3 manifesto yang akan disampaikan kepada penonton-penonton sekalian. Baiklah, untuk manifesto pertama saya akan mengadakan house ride. Untuk manifesto kedua saya akan mengadakan aktiviti di luar sekolah.
Dan untuk manifesto terakhir saya adalah sekiranya anda mengundi saya sebagai Badan Wakil Pelajar pada sesi 2026-2027, saya akan mengadakan pelbagai aktiviti sepanjang tahun. Akhir kata daripada saya, leading with action, serving with heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akil bin Muhammad Yusof, calon akhir Badan Wakil Pelajar sesi 2026-2027 Esko Kebajikan. Terdapat dua manifesto utama yang akan diketengahkan. Manifesto pertama, saya akan mengadakan Hari Terbuka MRSM MUA. Manifesto kedua, meletakkan penapis air di blok menengah rendah. Inilah mekanisme cadangan yang akan memudahkan anda semua. Ingat, ujilah saya untuk kebajikan kita bersama. Surat anda, amanah saya. Sekian, Assalamualaikum. Hello. Palestinian Haji in Denmark. Enjoying my life, I'm letting go of pain. Laughter will return like sunshine after rain. No need to worry, no need to hide. Life feels so much lighter with the joy inside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Hari Mikail bin Syarul Fitri, merupakan anak homeroom Cikgu Nabihah daripada kelas 2 Mutiara. Pada hari ini saya ingin mensyadangkan manifesto saya yang pertama, iaitu mengadakan servis fotografi bagi pasukan MSM. Jadi manifesto saya yang kedua pula ialah mengadakan lampu spotlight di gelanggang Botam. Itu saja daripada saya. Everything is worth a try. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Arif Haikal bin Muhammad Fidaus daripada kelas 3 Mutiara dan merupakan homeroom Cikgu Mahiyatul Mizana. Baiklah, pada kali ini saya akan menunjukkan dua manifesto yang akan saya janjikan sekiranya saya dilantik Badan Wakil Pelajar sesi 2026 dan 2027. Mari saksikan. Kawan, untuk manifesto saya yang pertama, saya akan adakan aktiviti lega santai pada setiap hujung minggu, dan manifesto saya kedua pula, saya akan adakan wujudkan Fun Day with Homeroom. Okey, sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ingat, saya punya manifesto dan ingat saya punya tagline, bergerak aktif, berfikiran positif. No reason, we take action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Iris Tiralisha Hafiz dari kelas 45 bernama maktab JM 231122 dari homeroom Cikgu Azri. Terdapat dua manifesto yang akan saya laksanakan jika anda memilih saya sebagai Badan Wakil Pelajar anda pada sesi 2026-2027. Manifesto pertama saya ialah Hari Asrama. Manifesto kedua saya pula ialah Malam Kebudayaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ada dua manifesto yang akan saya lakukan sebagai ahli Badan Wakil Pelajar sesi 2026 dan 2027. Yang pertama ialah mental health check-ins dan yang kedua pula ialah before I graduate wall.
pada 5. My homeroom Cikgu Amalina. This is my manifesto. Easy 1, 2, 3 countdown. Sini ada 2 manifesto yang bakal saya jalankan jika terpilih sebagai Badan Wakil Pelajar pada sesi 26 dan 27. Manifesto saya yang pertama ialah menjalankan program lawatan sambil belajar. Dan yang kedua ialah melaksanakan program corporate social responsibility secara berterusan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sarah Vera binti Abdullah dari kelas 2 Zamrud daripada homeroom Cikgu Aisyah. Bagi manifesto saya yang pertama ialah potongan rambut secara percuma untuk pelajar lelaki pada setiap hari Isnin, Khamis dan Jumaat. Manifesto saya yang kedua pula pemakaian stokin berwarna pada setiap prep pagi dan prep malam bagi semua pelajar. Manifesto saya yang ketiga pula ialah penyediaan peralatan pengemas asrama pada setiap hari inspeksi dan gotong royong. Jadi, tunggu apa lagi? Udilah saya sebagai calon badan wakil pelajar multimedia anda. Saya Rahayu Ashkin binti Razif Hendri daripada kelas 2 Fairuz, homeroom Cikgu Saadah. Memperkenalkan 3 manifesto saya. Yang pertama, comfort set for movie night. Kedua, batch day. Ketiga, food truck rotation system. Undilah saya sebagai calon badan wakil pelajar anda. Hi, so I'm Fila and here are my manifestos. So, that's it? Simple ideas that works. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bazza Bushra binti Ahmad Bastia, calon wakil pelajar sesi 2026-2027. Bergerak ke manifesto saya iaitu, dan saya tidak menjanjikan bulan dan bintang, tetapi ingatlah, pilihan anda, perubahan bersama. Saya Bazza Bushra, undilah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zara Arisa binti Karamilin. Saya dari kelas 2 dan 5 dan home Cikgu Aisyah. Saya merupakan calon badan wakil pelajar anda. Nak tahu manifesto saya? Jom. Yo try Zara Promise. Jangan lupa undi saya, Nur Zara Arisa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Arisha Kaisara binti Syahril dari kelas 2 Nilam dan juga dari homeroom Ustaz Anwar. Antara manifesto yang saya cadangkan adalah menganjurkan pertandingan antara homeroom. Yang kedua, meningkatkan ruang aktiviti. Akhir sekali, menjadi suara pelajar yang berhemah.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fayadah binti Muhammad Naim dari kelas 2 Mutiara, homeroom Cikgu Abbas, merupakan calon akhir badan wakil pelajar sesi 2026 dan 2027. Terdapat dua manifesto yang akan saya kemukakan. Manifesto saya yang pertama, bengkel study smart not hard. Manifesto saya yang kedua, nota power untuk semua pelajar. Akhir kata, undilah saya sebagai calon anda. Sekian, terima kasih.